I ganggu you malam-malam. It's okay. Tapi kalau you datang sini sebab you nak jual rumah ni kat orang lain, please bagi I masa untuk cari rumah lain. Sekarang ni I baru dapat projek baru. I tengah usahakan. Projek perabot? Yes. I ada jumpa investor baru yang bantu usahawan-usahawan kecil. Jadi tengah usahakan kasi jadi. Sebab tu, I kena biji macam-macam. Kat? Haila! Tak sangka jumpa you dekat sini. Itulah. Jauh beli breakfast. Tak, I ada meeting dekat pejabat daerah sini. Ada kerja. You buat apa dekat sini? Haila! Kau nak call Alex? Ada. Alex dah check CCTV. Dia cakap memang Haila ada balik. Tapi dia keluar balik bawa satu beg dia. Dia pergi mana malam-malam? Dia memang suka buat keputusan terburu-buru